puyuh dah. Sentak. Lampu hilang. Alhamdulillah, target aku. Dah kali lampu. Oi. Kuatnya. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Alis Channel. Okey geng, pagi ni aku ingat nak pergi mengaikan. Tapi sebelum tu nak cari umpan dulu lah. Hari ni aku nak try pakai umpan cacing. Awal ni kita cari cacing dulu. Okey, let's go. Okey geng, kita cari cacing dekat sini lah. Lepas hujan malam, senang sikit lah nak cari. Dia duduk kat atas. Kita cangkui tengok. Putih. 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 Okey kan, cacing pun kita dah settle cari. Tadi aku tambah lagi sikit. Tu. Jom kita pergi kat spot lah. Tadi aku ada ambil ni sikit ombak nyok. Hamba nak makan kat jalan. Okey. Jom kita pergi ke spotnya. Let's go. Okey, kita dah sampai dah kat spot dia. Tapi bukan pan ni, dia kena masuk dalam tu sikit ni. Kena lalu kat batas ni. Ayak surut ni. Kita tengok ikut ada lubang belut ke. Kita try mengai. Kalau ada, jom kita nak jalan pergi sana pula. Let's go. Tak ada nak jalan ni, jemput lubang ni. Try dulu. Pakai mata kai puyuh. Try tengok ikut. Lubang dah. Bismillah. Dia ada dia. Ui, besar. Besar geng. Dia nak lekat ni. Tarik pelampung-pelampung. Warna kuning lah. Albino lah. Sayang tak bawa mentakai belut. Pakai mentakai puyuh. Kita tarik tengok. Tengok tak dekat lah. Mata kecil ni. Ini melawan. Allah. Dapat. Lucut. Allah lucut. Allah. Patah geng. Mentakai puyuh patah. Besar tu. Tak ada rezeki dah. Tak bawa mentakai belut. Tak apa. Sip buat mentakai lebih. Baru tu ganti lah. Hei, apa? Kita try lagi bang ni. Patah.
Okay, kita dah sampai kat spot utama kita ni. Tu. Dia yang keroh lah. Hujan. Apa kita try dulu. Sebelum tu kita nak ganti tekan tadi tu. Patah belut makan ni. Belut tusak kau. Kita tak target nak mengambil belut ni. Okay, mata puyuh. Piak. Apa kita pamuk lain. Okay, siap. Bok pertama. Kita pakai teleskopik. Try tepi ni tengok. Panas dah pun. Bismillah. Kuat ada keli kan. Tak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni bok kedua. Bismillah. Ni kita boleh baling tengah air. Dia mengikut tengah ha. Okey, kita tunggu je lah. Kau ada yang makan. Tenggelam pelampung, sentak. Ada yang makan ni, ada yang makan. Teleskopik ada yang makan. Teruk lari. Bismillahirrahmanirrahim. Sentak. Ui, puyuh yang. Nak puyuh pertama. Dia tahan saiz. Alhamdulillah. Telan terus. Panjang ah. Alhamdulillah. Okay, boleh pulang. Terbubuh lain. Tapi ni. Bismillah. Kau ada aku dia. Okey. Tarik tersentak. Cik cacing dah bersih dia. Terbaling masuk tu menangkap banyak kan. Bismillah. Allah, ikut lain pula. Okey, ngam masuk celah tu. Nampak tu. Celah tu kita boh. Kau ada keli ya. Dia makan. Nampak sangkut dah. Tarik slow-slow ikan boy. Keli apa? Tu. Biar lu. Tenggelam pelampung lu. Sentak. Okey, strike. Dah nak. Kuat agak lah keli. Puyuh. Dia. Punya besar. Ingat keli. Tengok kuning. Puyuh. Panjang ah. Dia. Ingat keli ya. Tarik keluar buih ya. Panjang pula tu. Kuning. Puyuh kedua. Alhamdulillah. Sangka keli. Puyuh. Okay, kita buat drop je. Kali ni target aku puyuh ataupun keli ya. Puyuh dah dapat. Tak ada keli ya. Okay, kita buat tepi tu. Bismillah. Tak ada lagi. Tadi ingat keli ya. Sentok panjang. Punya puyuh babon. Dia makan. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Sentok. Ui. Boy. Uish. Ni. Pakai keli. Wan pula geng. Ingat keli ni. Alhamdulillah.
Janjikan. Ui, lebih tahan lah. Saya goreng-goreng. Layan. Yang. Nah dah. Dia masuk dalam tu. Dah. Dia puyuh. Puyuh besar. Alhamdulillah babon. Tu dia lah. Allah. Ui. Tu dia puyuh dia. Buat hati Mantap. Teleskopik ada geng. Teleskopik ada usik. Okey, duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sikat. Oh, lah puyuh. Puyuh lagi. Jangan tu. Seh, boleh tahan. Panas geng. 11 lebih Tadi keluar lewat 10 lebih. Dekat sejam dah kita duduk dalam ni. Okey dah, dapat ada 3 ekor kita balik. Mantap, alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sentak. Ui. Wan. Alhamdulillah. Wan. Mantap. Jom, tengok tu. Jangan ada pelampung tu. Hak ni makan. Pelampung hilang. Ui. Oh, dia bawa sangkut lah. Ada ikan ni. Keli. Alhamdulillah, target aku. Dah keli kampung. Alhamdulillah. Hak nombor lepas naik awan lah. Hak ni naik keli. Alhamdulillah. Letak tarik masuk hutan tu. Double strike. Keli dengan awan. Okay, double strike. One keli dapat serontok. Tarik ni tengok ni tenggelam. Keli. Dapat ikut ikan target kita. Alhamdulillah. Usang. Tenggelam boy. Lagi. Allah. Kena sentok tu ada lagi. Lagi. Keli ya. Gadoi. Kamu ni. Kuan ke? Lucu. Kuan. Alhamdulillah. Kuan tengok ni. Dia tarik. Ingat tak lekat. Okay, ni muka ikan tak arai kita. Sejuk ikan. Yang sejuk ni. Okay, roh. Kuan 3. Keli ekor puyuh 3-4 ekor. Okay, dekat ke 12. Aku kena balik lah. Jadi roh. Okey. Alhamdulillah. Ada agak ah. Okey, jom. Kita kemas barang kita balik. Okey, jom kita balik tu. Hari pun dah panas kat ke 12 dah. Bolehlah sejam lebih tu. Jam setengah hot. Tadi keluar pun ke 10 lebih dah. Sebab banyak kerja-kerja kat rumah nak kena settle. Jadi masa aku terhad sikit. Jarang buat konten lah ni.
Tengok kalau ada masa free baru aku keluar. Okey, apa-apa alhamdulillah. Hari ni ada juga hasil. Kita tengok rumah. Jom kita balik dulu. Okey kan, alhamdulillah aku dah sampai rumah. Jom kita tengok hasil. Bismillah. Okey kan, alhamdulillah. Tak banyak mana, boleh lah, tapi ada saiz ikan lah. Uyu pun besar-besar, 4 ekor uyu. Tu. Buat gulai soda ni. Buat 3 ekor. Keli 3 ekor. Ni dah target kita. Keli, alhamdulillah ada juga. Dah sah kan. Mantap spot tu, boleh repeat dah nanti. Paru. Okey kan, banyak aktiviti hari ni sampai saja. Hari ni tepi mengenai puyu lah. Target kita kan puyu yang keli, alhamdulillah. Puyu dapat, keli dapat. Wan pun dapat lah. Walaupun tak banyak, tapi ikan dia ada saiz juga kan. So, ikan tu aku dah kurung dulu. Hari ni tak ada masalah. Dah okey 12 lebih. Okay guys, semoga berterima. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, kami pun selagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye bye.